Hai, Assalamualaikum. Welcome back my YouTube channel Tiga Ikhtal. So, hari ni kita nak pergi desa dairy farm, okay? So, hari ni ada hari ketiga. Sekarang kita dah sampai. Kita naik bukit tadi. Jadi ni susah sikit naik bukit. Kita dah bayar tiket dia, okay? So, jom kita tengok apa di dalam dia, okay? Bye. Korang lupa. Sebelum tu jangan lupa like, comment and subscribe. Kita nak tengah cari parking. Cari parking. Parking ada tapi entahlah ada orang belakang tu. Ada orang. Sekarang kita dekat atas bukit. Sejuk. Tengah bukit. Tapi nak ada berdepan juga tahu. Bukit korang bukit. Mana bukit tu mana? Bukit. Okay korang, so kita nak pergi ke tempat dia lah. Desa Dairy Farm. Tengok. Korang tengok Pandang nak beratur. Okay korang, masa dekat dalam saya lupa pula nak record. Sebab apa? Sebab saya ni terlalu excited. Jadinya saya pun lupalah nak record, okay? Korang hanya dapat tengok melalui gambar sahaja yang diletak, okay? Okay korang, video ni memang tak ada intro tau. Sebab saya asyik-asyik je lupa nak letak intro kan. Sebab waktu balik tu memang saya dah tak ingat apa-apa dah. Memang saya dah lupa dah intro apa nak buat. Yang saya ingat aktiviti dalam tu je. Bagi makan lembu, tengok lembu mandi, peras susu, makan aiskrim, dapatkan susu secara percuma, takak-takak gambar. Itu je yang saya ingat, okay? Masa dalam tu. So korang, sampai sini je lah video kita pada hari ini. Korang jangan lupa like, comment and subscribe. Bye.